Satu lagi bentuk halangan komunikasi yang sering berlaku ialah dari sudut ataupun dalam bentuk bahasa, ya. Sebab kita bercakap ni menggunakan bahasa, kan, ya. Kadang-kadang ada ketidakfahaman, ya, atau kekurangan kefahaman seseorang terhadap perkataan ataupun frasa atau ayat yang kita ungkapkan. Ini boleh menyebabkan mesej kita tidak difahami atau diterima dengan betul, ya. Secara umumnya kita boleh kategorikan kepada dua bahagian. Yang pertama dari sudut semantik, iaitu makna perkataan. Yang kedua dari sudut pragmatik, maksudnya mentafsirkan makna perkataan tu dari sudut situasi, mengikut konteks ataupun mengikut niat penutur tadi, ya. Baik, kita tengok yang pertama di sudut semantik, ya. Dan dari sudut semantik ni maknanya kalau kita menuturkan apa-apa perkataan, frasa atau ayat, ya, kita mengharapkan audiens kita memahami mengikut konteks tata bahasa yang kita gunakan lah. Kalau kita cakap bahasa Inggeris, kita nak mereka faham ikut konteks bahasa Inggeris. Kalau kita cakap dalam bahasa Melayu, kita harap mereka faham ikut tata bahasa Melayu, ya. Tapi kadang-kadang audiens kita ni pelbagai, ya. So satu. Yang kedua dari sudut logat ataupun dialect, ya, ataupun penggunaan perkataan mengikut komuniti setempat. Misalnya kalau kita kata dekat orang Sarawak lah, ya, kau ni lawa, ya. Lawa tu maksud di Sarawak ialah sombong. Jadi kalau kita kata kau ni lawa, dia tak senang lah, dia tak sedar lah. Tapi kalau kita cakap kat orang Selangor kau ni lawa, orang Perak, ya, kau ni lawa lah, dia senyum. Sebab kita puji dia, kan. Itu mengikut lokaliti, ya. Ataupun dari sudut technical, dari sudut profesional atau mengikut bidang akademik. Kalau kita mengungkapkan perkataan yang menggunakan istilah-istilah undang-undang, harus dipahami mengikut perspektif undang-undang. Jangan ikut kita punya bahasa layman atau bahasa biasa, ya. Ini pun jadi kadang-kadang jadi masalah, ya. Baik, aspek yang kedua adalah sudut pragmatik. Pragmatik ni maksudnya memahami makna perkataan ataupun frasa mengikut konteks, situasi ataupun niat penutur, ya. Jadi kita kena faham betul-betul dengan siapa kita bercakap, ya. Kalau satu contoh lah, ya, ada seorang pensyarah, dia nak pelajar-pelajar dia datang tepat pada waktu ataupun sebelum pukul 8 mesti ada dalam kelas, ya. Jadi kadang-kadang adalah beberapa pelajar datang lewat. Dia pun mulalah cakap macam ni lah. Saya tak nak mana-mana pelajar saya datang lewat, ya. Kalau lewat seminit, masuk ikut tingkap. Jadi ada pelajar ni mentafsirkan kalau dia lewat 1 atau 2 minit, besoknya dia datang pun masuk ikut tingkap. Dia tak faham, ya, maksud penutur apa. Maksud ikut tingkap ni maksudnya pensyarah tu tak bagi dia masuk kelas dia. Ya? Jangan masuk kelas aku kalau kau lewat. Maksudnya gitu, ya. Tu dia. Jumpa lagi. Terima kasih.